menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. So diorang ni, bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. Malaysia membangun negaranya dengan satu asumsi mendasar, bahwa identitas harus dikunci agar negara tetap stabil. Maka Melayu tidak dibiarkan tumbuh sebagai kebudayaan, melainkan dipakukan sebagai definisi hukum, harus Islam, harus berbahasa Melayu, harus tunduk pada adat tertentu. Negara lalu menjadikannya fondasi politik melalui konsep ketuanan. Di titik inilah letak kekeliruannya, identitas diperlakukan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai ruang hidup masyarakat. Ketika negara menentukan siapa Melayu yang sah, negara sekaligus mencabut hak identitas itu dari dinamika sejarah dan realitas sosial. Indonesia justru mengambil jalan yang berlawanan. Melayu tidak dihapus, tetapi dibebaskan. Bahasanya diangkat menjadi bahasa nasional tanpa menjadikannya milik satu suku. Identitas etnis dilepaskan dari syarat agama, hukum, dan privilege politik. Negara tidak berdiri di atas Melayu, Jawa, atau suku manapun, melainkan di atas kesepakatan bersama bernama Pancasila. Ini bukan kelemahan, melainkan kecerdasan politik. Indonesia sadar bahwa identitas yang dipaksa menjadi ideologi negara akan berubah menjadi sumber konflik permanen. Masalah Malaysia bukan pada kemelayuannya, melainkan pada cara negara memahami Melayu itu sendiri. Dengan mengunci identitas, Malaysia memang tampak rapi dan stabil di permukaan, tetapi rapuh di dalam. Ketika generasi berubah dan tuntutan kesetaraan menguat, fondasi negara ikut terguncang. Indonesia mungkin terlihat berisik dan tidak seragam, namun justru karena tidak memaksakan satu identitas tunggal, bangsa ini lebih lentur menghadapi perubahan. Dalam jangka panjang, yang salah bukan keberpihakan pada budaya, melainkan keyakinan bahwa negara harus menguasai identitas warganya. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Kalau kita tengok perlembagaan kita perkara 160/2, kalau saya tak silap, kalau saya silap tolong betulkan ya. Maksud Melayu ialah mereka yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan istiadat Melayu. Yang ni ramai confuse sebab ada orang cakap Melayu tak semestinya Islam. Tak. Once dia keluar Islam, ikut perlembagaan, dia bukan dikategorikan sebagai Melayu. Sementara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe atau kaum. Dia macam contoh Iban atau Kadazan Dusun. Kita pun, kalau kita cakap orang Iban tu orang Melayu, diorang belum tentu diorang nak terima. Sebab diorang rasa bahasa tak sama, budaya lain, pakaian pun lain. Indonesia ni pula, kaum dia lebih 1,300. Bahasa dalam 800 dan dialek ada 700. Majoritinya Jawa lah dalam 40%. So diorang ni, bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. So bagi saya, ini hanya lebih kepada pemahaman tentang maksud Melayu itu saja. Bagi kita, Melayu merujuk kepada bangsa, sedangkan bagi diorang, Melayu itu adalah etnik. Dan satu lagi, kat sana, Melayu tak semestinya Islam. Untuk mendefinisikan alam Melayu, kita pecahkan kepada 3 faktor. Yang pertama adalah dari segi faktor geografinya. Kemudian dari segi faktor bahasanya. Dan yang ketiga dari segi faktor budayanya. Kerana perlu difahami ya Tuan Pangeran Ifan, bahawa alam Melayu yang dimaksudkan bukanlah Melayu yang kita tahu di negara kita hari ini. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Alam Melayu tu daripada Tanah Melayu sampai ke Taiwan. Itu menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick. Kalau kita tengok pada peta ni, nampak dia punya keluasan kawasan tu daripada sini sampai sini. Semua ini adalah alam Melayu. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita
memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah pada kita, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan lah, ataupun dengan itu outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Dalam kes bahasa Melayu ni sebagai warga negara, dia wajiblah, kalau bolehlah, kita keluarkan fatwa lah. Fatwa bahasa kan, bahawa setiap warga negara wajib mempunyai pengetahuan yang baik terhadap bahasa negara ni. Itu dia fatwa bahasa lah. Kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Jawablah, Arau. Jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa dibenarkan dari bahasa Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita jadi rakyat Malaysia, cintakan negara ini. Betul. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.